ni kita nak gerak. Tapi aku nak gerak ni Mulia baby. Pandai juga diorang dekat je nak baby ni. Dengan diorang ni dekat je. Kadang-kadang masa aku tak ada basikal, langsung ada basikal. Kerendakan lah. Kita lah. Kita jalan sini jalan dekat. Kita jalan lari jauh sikit. Itu pun hanya kapal sampah je lah. Jauh sikit. Kapal sampah baru sini. Dekat. Okay. Ada orang beli satu aiskrim Koko. Hari ni Koko je tak ada Malaysia. Malaysia ada hari tu dah buat. Dia bawa sikit aiskrim. Lepas tu dah bawa sikit. Oh ada mak aku tu. Dah bawa sikit. Bawa tak banyak masa tu. Dia tu ayah hide. Saya tak tahu dah, aku pun lupa. Tunggu dulu ni. Okay. Sambil tu kat lipat panas. Masih 49. Tengok aku. Kalau muka aku ni sebelahnya kan, jerak agak banyak. Aiskrim tak banyak sangat lah. Selalu berat. Ni. Okay. Tak berat. Sebab tak ada aiskrim Malaysia. Biasa kita orang jual kat tempat lain, tapi tak tahu kat mana. Aku rasa dah jual kat Lakin. Yang mana juga, korang tahu lah Lakin kat mana kan. Yang mana tak jual sini, tak jual Johor, tapi tahu Lakin kat mana, tempat Johor ni kan. Okey lah. Hari ni ramai yang pergi kerja. Aku pun pergi kerja, jual aiskrim. Mak aku pun pergi kerja, pos barang, tolong orang, dapat duit lah juga. Apa aku yang cakap pergi kerja lah. Okay. Semua pergi kerja, rumah tu kosong, tak ada orang. Mak aku tadi gerak, lebih kurang aku gerak dulu. Lepas aku gerak dulu, aku rehat sekejap. Aku beli betulkan dia orang kipas yang rosak tu. Lepas tu betulkan dia orang kipas tu. Panas sikit. Kipas ni bateri tak kuat. Dia kena charge. Bateri tak kuat je guys. Dia kena kuat satu je baru boleh. Tiga bateri dah habis. Tengok tekan kali ya. Sekejap jauh. Tiga dah. Bateri dia charge tak kuat. Nanti kalau duit lah.